Malam tu, dua beradik ni baru balik tengok wayang. Tapi bila sampai je rumah, benda ngeri yang diorang nampak masa tu, darah penuh atas lantai. Dalam masa yang sama, mak ayah diorang terbaring tak bernyawa. Dan ada kesan tembakan merata tempat. Nampak macam kejadian rompakan ganas kan? Tapi betul ke ada orang luar yang buat? Atau sebenarnya semua ni dah dirancang dari awal? Hai guys, King kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Jadi hari ni King nak cerita mengenai sebuah rumah mewah yang tiba-tiba jadi tempat kejadian berdarah. Malam tu, dua beradik ni balik rumah macam biasa. Tapi lepas kejadian ngeri tu, hidup diorang terus berubah. Dalam rumah tu, bukan je ada mayat terbaring, tapi ada satu misteri besar yang buat semua orang terkejut. Laia lahir pada tahun 1968, Eric pula 1970. Jadi diorang membesar dekat New Jersey dan hidup dalam kemewahan. Ayah diorang iaitu Jose berasal dari Cuba, datang ke Amerika dengan impian besar dan kerja keras sampai jadi orang kaya. Mak diorang pula, Kitty. Dulu dia seorang ratu cantik, tapi lepas kahwin, dia jadi suri rumah dan fokus pada keluarga. Untuk pengetahuan korang, Jose ni memang jenis tak mudah mengalah. Masa mula-mula sampai dekat Amerika, dia cuma kerja sebagai pencuci pinggan dekat sebuah restoran. Tapi dia tak biarkan keadaan tu jadi penghalang. Jadi dia kerja keras, cari peluang dan akhirnya berjaya jadi eksekutif dalam industri hiburan. Disebabkan dia dah rasa sendiri susah payah nak naik tu, dia tak nak anak-anak dia lalui benda yang sama. Dari kecil lagi dia dah asah bakat dua anak lelakinya dalam tenis. Bagi dia, kejayaan bukan datang sendiri, kena usaha bersungguh-sungguh. Dan dia nak pastikan anak-anak dia jadi bintang tenis yang hebat pada satu hari nantilah. Selain tu, masa diorang masih kanak-kanak lagi, Jose bukan sekadar nak anak-anak dia berjaya dalam tenis, tapi dia juga ajar diorang cara bercakap dengan orang. Dia nak pastikan Laia dengan Eric bukan sekadar hebat atas gelanggang, tapi boleh bawa diri dalam dunia bisnes dan sosial. Jadi diorang diajar untuk bercakap dengan yakin, tahu cari tarik perhatian orang dan boleh sembang pasal topik-topik berat macam politik, ekonomi, bisnes. Senang cerita, topi-topi yang boleh buat diorang nampak berpengaruh. Bagi Jose, kejayaan bukan sekadar jadi atlet hebat, tapi kena ada personaliti yang boleh buka lebih banyak peluang. Jadi kehidupan Menendez ni nampak macam perfect. Hidup mewah, rumah besar, semuanya serba cukup. Lely dengan Eric pun tak pernah rasa kesusahan. Apa yang diorang nak, semuanya dapat. Bapak diorang pun jenis yang kerja keras, otak bisnes, kaya raya. Mak diorang pula ada je dekat rumah, layan anak-anak, nampak macam ibu penyayang. Pendek kata, kehidupan diorang ni macam yang kita selalu tengok dalam filem keluarga bahagia yang penuh kasih sayang lah. Tapi macam biasalah, apa yang orang nampak dari luar tak semestinya sama dengan realiti dalam rumah tu. Di sebalik kemewahan, ada tekanan, ada rahsia yang makin lama makin membuak. Lepas keluarga Menendez pindah ke selatan California pada tahun 1986, masalah mula timbul. Laili dengan Eric yang sebelum ni hidup dalam kemewahan dan dikawal ketat oleh ibu bapa diorang, mula menunjukkan perangai nakal. Diorang kantoi mencuri barang dari jiran-jiran sekitar dan perbuatan ni benar-benar buat Jose ni hilang sabar. Bagi Jose, benda ni bukan sekadar tingkah laku nakal, tapi satu penghinaan besar terhadap nilai yang ditanamkan dalam keluarga tu. Jadi Jose yang terkenal dengan ketegasan ni tak boleh terima yang anak-anak dia buat hal macam tu. Dalam keadaan marah, dia pun terus ubah wasiatnya. Jadi dia tak nak bagi harta dia pada Laia dan Eric. Bukan setakat tu je, dia juga ada fikir macam mana cara untuk buang diorang dari senarai pewaris harta dia. Dia buat macam ni sebab Jose rasa anak-anak dia dah tak layak untuk mewarisi segala yang diusahakan sepanjang hidup dia. Tapi sebelum sempat dia buat apa-apa, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Jose dan Kitty ditemui mati dengan cara yang sangat kejam dan brutal. Pembunuhan ni bukan sahaja mengejutkan keluarga, malah seluruh Amerika Syarikat. Jadi pada 20 Ogos 1989, Laia terus call polis. Bila polis dah sampai dekat rumah tu, keadaan dekat sana jadi makin rumit. Masa ni Eric nampak macam hilang kawalan, menangis teresak-esak dekat luar rumah. Tak tahu nak buat apa-apa, seolah-olah baru lepas alami kejutan yang tak dapat diterima. Muka dia pucat, tubuh dia gemetar, jelas nampak kesan trauma yang dia tak dapat sembunyikan. Apa yang berlaku sebenarnya masih dia tak boleh terima. Nak dijadikan cerita, masa hari kejadian tu, diorang keluar nak tengok wayang, tapi sebab terlupa bawa kad pengenalan, diorang patah balik ke rumah. Tapi tak sangka bila sampai rumah, apa yang diorang jumpa langsung tak dijangka. Waktu tu suasana jadi senyap, tak ada kata-kata yang boleh diungkapkan. Cuma terkejut dan ketakutan je yang boleh dilihat jelas dari muka diorang.
Walaupun pihak polis nampak kesedihan yang jelas pada Laia dan Eric, tapi diorang tak ikut protokol biasa masa siasat tempat kejadian. Contohnya, diorang tak buat ujian sisa tembakan dekat tangan dua beradik ni. Jadi soal siasat rasmi pula hanya dilakukan 2 bulan selepas pembunuhan tu. Beberapa bulan selepas kematian Jose dan Kitty, polis mula rasa curiga bila dua beradik ni dah boroskan hampir $700,000 daripada 14 juta harta peninggalan bapa diorang dalam masa 6 bulan sahaja. Diorang belanja duit tu untuk beli kereta, beli jam mahal dan pergi bercuti. Jadi dekat sini diorang ni macam tak ada rasa bersalah langsung. Yang tak masuk akal tu, Detektif Les dapat tahu yang Eric ada tulis skrip cerita yang kisahkan seseorang yang bunuh ibu bapa diorang untuk dapatkan harta. Semua benda ni buat polis makin curiga, seolah-olah ada yang tak kena dengan dua beradik ni. Selain tu, polis mula rasa curiga bila Laia dan Eric bagi jawapan pelik bila ditanya pasal hari kejadian tu. Diorang cakap diorang nampak asap senjata di udara. Padahal asap tu biasanya hilang dengan cepat selepas tembakan dilepaskan. Jadi jawapan tu makin buat polis rasa ada yang tak kena. Dan akhirnya kecurigaan polis terbukti bila seorang wanita yang juga merupakan simpanan Dr. Jerome, iaitu pakar terapi diorang, beri rakaman suara yang mengejutkan. Dalam rakaman tu, dua beradik tu mengaku yang diorang bunuh ibu bapa diorang. Walaupun Laia dengan Eric cerita tentang apa yang diorang alami, pihak pendakwa raya tetap yakin yang diorang bunuh Jose dengan Kitty disebabkan nak dapatkan harta diorang. Dalam masa yang sama, Mahkamah Tinggi California pun benarkan rakaman pengakuan mereka dimainkan di mahkamah. Berkaitan dengan senjata api tu, penyiasat jumpa bukti yang diorang guna kad pengenalan curi untuk beli senjata yang digunakan dalam pembunuhan tu. Tak lama tu, selepas bapa diorang meninggal, Laia sempat hubah wasiat Jose. Semua ni buat orang rasa pembunuhan tu lebih tentang harta daripada sebab lain. Pada 2 Julai 1996, Laia dengan Eric akhirnya disabitkan kesalahan membunuh ibu bapa mereka. Masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa parol dan ditempatkan di penjara yang berbeza. Namun pada tahun 2018, Laia dipindahkan ke penjara di San Diego. Dan disitulah akhirnya dia bertemu semula dengan Eric selepas 22 tahun terpisah. Dalam pertemuan yang penuh emosi itu, mereka berdua berpelukan, terharu dengan detik yang sangat bermakna bagi mereka. Kes ni ajar kita satu benda penting. Keputusan yang kita buat hari ni boleh jadi penentu masa depan kita. Diorang mungkin lalui benda yang sangat buruk, tapi bunuh ibu bapa sendiri bukan jalan penyelesaiannya. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada masalah kita sampai lupa nak fikir panjang tentang akibat perbuatan tu. Jadi pengajarannya, apa sahaja yang kita pilih untuk buat, kena fikir banyak kalilah, sebab tak semua yang nampak macam jalan penyelesaian tu boleh terus hilang masalah. Takut jadi macam kes ni yang berakhir dengan dipenjara seumur hidup. Okeylah guys, kita pun sampai penghujung video. Yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang dan jumpa lagi kita dekat video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.